Oh. Oh, tekan. Okey gang, assalamualaikum. So hari ni saya dengan kawan 4 orang saja nak test rod ni. Rod untuk main kat bawah jambatan ni. Rod Seahawk 8 kaki dengan reel backing. Saya 5,000. Jadi kita try main jadi kita try main pakai ni temenung potong. Kita try tengok balik kat depan ni. Tu 3 orang member saya. Pok ni macam cantik. Kita main kat atas ni. Allah. So kita try main kat sini. Dah tu sangkut getok. Kita try lah. 1 rod, 2 rod, 3 rod, 4 rod. So 4 rod kita try tengok main pakai ni potong ni. So mudah-mudahan ada rezeki, InsyaAllah. Apa-apa nanti saya update. Ok, umpan pun dah pasang 4 rod. Just baling kan. Cuma saya tak tahu nak baling tu kat mana. Mana kawasan yang berbatu kan. Tapi selalu kawasan berbatu ni ikan yang ada MJ kan. Kita baling je lah kat mana. Ok, kita mulakan dengan ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, yang ni kita baling kat depan ni je kot. Nasib lah kalau dah makan tu ada lah. Yang ni depan ni. Yang ni dekat kawasan ni. Takut nak balik dekat-dekat kan. Takut apa? Sangkut. Jadi kita baling dah ikut jauh sikit. Kita baling jauh sikit ni. Ni dalam sikit. Okey, jadi kita tunggu je lah. Itu saja. Okey, kita tunggu saja. Mudah-mudahan ada rezeki. Saya sebenarnya ada dekat Pulau Rimau, tapi ni port baru lah. Tak pernah sampai lagi port ni. Macam ni lah suasana dah. Dengan 3 orang lagi member. Jadi mereka bebas, aktiviti bebas ni. Kucing cabut. Beli jauh lah. Malas sangkut lah. Aku dengar bunyi ni tapi broceng banyak kat jatuh. Tengok. Ni ada ni. Ada dah. Allah sangkut. Malas ni sangkut gila-gila ni. Dalam member jambatan tak sangkut. Ada ke tak ada? Habis. Yang satu ni sangkut. Rapat sangat kot dengan ni, dengan tebing. Mana? Ada. Waduh, dia makan sekali lah. Ada lagi. Uish.
Ada orang ada. Oi. Ya Allah. Ui, dia tekan. Allah, keluar dah, ya Allah. MG. Ada lagi tak? Ui. Mau keluar je. Oh, tu kena tarik belah sana. Ya. Kerapu kecil. Ingatkan apa? Aku ingatkan MJ. Rupanya kerapu je kan. Saya tapak tangan. Tarik macam besar. Allahu Akbar. Aduh. Ikan MJ ke apa? Ha? Aku ingatkan MJ. Punya tarik punya sedap. Kapu. Tarik kuat tau. Oh. Tak ada lah. Tapak tangan lah. Okay, rok ni lembut ke? Ha? Boleh lah rok ni. Oh. Ada tali tu. Ada apa atas ni? Tu, tegang tu. Lekat tu umpan besar tau. Umpan besar. Ada lagi tak? Nyorok bawah batu. Uish. Oh dah. Aduh. Tak tu lucu tau. Jadi makan tarik pun tu macam terlepas macam tu. Dah ni. Aduh. Kapu je pun. Ikan. Oh. Ikan. Oh, tekan tau. Oh, sangkut. Sangkut kan?
Aduh. Main kuat ah. Ni apa? Wah, temenung potong. Ui, kakak. Aduh. Kena ni. Sayang, 2 kali tu. Ui, Sayang. Putui tang sini tu. Tali elok. Ikan apa tak tahu. Stres. Angin kuat. Memang buah ingat lah ni. Kita cuba lagi lah. Ada rezeki ada. Tak rek. Okay, kita cuba pasang satu rod je. 3 ni relax, angin kuat sangat. Oh. Kapu. Ya. Alhamdulillah, kerapu saiz mantap. Tak kan? Kerapu saiz, alhamdulillah. Boleh lah lepas makan. Umpan ni aku letak lama dah makan tu. dah ayat seluar. Topok dah. Okay, Assalamualaikum. So hari ni sorry tak buat intro. Sekarang pun dah pukul 3 dah. So membottom kat sini menggunakan umpan temenung potong. Itu 4 rod lah. Cuma 4 rod ni rod baru. Nak hanyikan rod ni lah. Rod ni apa? Nak ambil kat bawah jambatan nanti. Dengan reel saiz 5000 backing. Rod Seahawk 8 kaki. So alhamdulillah dapat kerapu 2 ekor. Lepas tu ada strike ni, strike monster tapi putih. Okay. Pukul 4 lah. So sekarang pun dah start hujan lah. So sampai sini je kot. Umpan pun dah habis. Pakai umpan temenung dalam 10 ekor. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ini dah hasil kita 4 orang.